Korang dah pernah cuba mi goreng dekat sini tak? Tak pernah. Rugi besar. Walaupun namanya mi goreng mamak, tetapi tak sama tau dengan mi goreng mamak dekat kedai tu. Mi goreng dekat sini ala-ala yang mi goreng dekat Penang tu tau. Video ni aku ambil spontan aja sebab tu lah nampak gelap sikit, tak bawa lighting. Jadi pada peminat mi goreng mamak tu bolehlah cuba dekat sini. Manalah tahu kena dengan selera korang. Untuk tekak aku lulus 100%, kena pula makan masa panas-panas. Ada yang dah menjilat bibir tu. Kalau korang nak tahu sebab apa mi gorengnya tu sedap, korang tanyalah sendiri ownernya. Kuah apa yang diletakkannya macam ni ha. Mungkin ini resepi rahsianya. Mana boleh cakap dekat korang. Untuk harga pula RM7 sahaja. Berpadanan lah dengan portionnya kan. Lupa pula lokasinya ialah di tapak Pasar Malam Jenaris Kajang. Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad daripada pukul 6 petang sehinggalah habis jualannya. Boleh try.